ke-98 ini. Satu lagi penanda aras yang semakin tinggi dibina oleh legasi Joran Tazim dalam kancah saingan Liga Malaysia musim 2024-2025. Sesuatu yang sukar untuk diulangi. Dalam tempoh mendatang, kita mengharapkan ada banyak lagi pasukan seperti JDT dapat dilahirkan dalam saingan Liga Super. Biarpun keadaannya sebaliknya, Ahmad Syarul ni. Untuk musim yang datang, satu lagi kedudukan yang sukar untuk musim 2025-2026. Ya, memang ialah kita tahu mereka ada perancangan yang cukup baik. Setiap tahun akan ada perancangan yang baru dan pastinya mereka akan lebih membaik mengenal pasti apa yang lemah dan mereka akan buat penambahbaikan kepada apa-apa yang kurang. Jadi sepatutnya lah menjadi ikutan dan panduan untuk pasukan-pasukan lain untuk lebih berjaya untuk musim-musim yang akan datang. Untuk isi LLE pula bagi JDT, mereka mampu untuk mencabar. Kalau dulu mereka cuba untuk membina pengalaman, tapi sekarang ini peluang untuk mencabar pasukan terbaik Asia. Saya rasa memang itu dia punya hala tuju pasukan JDT itu sendiri. Dan kita lihat bagaimana mereka buying and selling, maksudnya membeli pemain-pemain yang lebih baik. Dan kita tak tahu, mungkin ke depan akan ada pemain-pemain lagi yang akan datang untuk mewarnai pasukan JDT itu sendiri. Baik, apabila satu pasukan itu berdepan dengan masalah pembayaran gaji, apakah kita akan ulangi sebagaimana kita pernah untuk menamatkan pemain import dalam saingan Liga Malaysia dilakukan bagi memastikan bahawa insiden ataupun apa yang berlaku di Saban tahun ini dapat dikurangkan. Ya, itu yang kita risau kan. Tapi ada impak dia. Ya, industri kita ni kita risau masih lagi berlakunya masalah-masalah kewangan, pemberian masalah gaji kan, kelewatan dan tak bayar gaji. Jadi kita mengharapkanlah badan-badan yang berwajib, pihak-pihak yang berwajib tampil untuk sama-sama menangani masalah-masalah ini, membantu kelab, membantu pertumbuhan bola sepak kita agar lebih efektif lah untuk masa-masa yang akan datang. Piala Malaysia buat kali ketiga berturut dijulang oleh Joran Tazim. Faizal Malias Syahbaz Zakaria, Joran Tazim selaku juara Unified Piala Malaysia 2024-2025 menewaskan Si Pahang dengan kesan 2-1. Hasil jaringan penalti Berksan Dasilva dan juga Arif Aiman Hanafi untuk membolehkan mereka meningkatkan kejuaraan dan seterusnya mencipta satu lagi sejarah dalam kancah bola sepak tanah air, mencipta triple treble bagi saingan Liga Malaysia pada musim ini. Dan kontrak pemain pun dah tamat. Jadi Ahmad Syarul, apa yang boleh anda katakan tentang musim akan datang? Pastinya sekarang ni mungkinlah seminggu dua ni sejuk dululah pasal isu kontrak ni. Tapi selepas ini lah mungkin gap sebulan ni akan ada lah kita dengar ni pembelian ke ataupun mana-mana pemain akan tukar tim ke apa semua, pasti akan ada berlaku lepas ni. Dan kita nak tengok jugalah mana-mana pasukan yang bersedia untuk bersaing untuk musim yang akan datang. Jadi itulah kesudahannya dengan Joran Tazim dinobatkan selaku juara Piala Malaysia buat kali yang kelima. Satu kejayaan yang akan diceburui oleh lain pasukan untuk diteruskan dan juga bersaing dengan pasukan JDT.
menyampaikan ucapan tahniah kepada JDT. Begitu juga syabas buat pasukan Seri Pahang kerana mereka berjaya memberikan tentangan. Satu bukanlah kejuaraan mudah yang boleh dilakukan oleh JDT sepanjang 90 minit permainan, termasuk tambah masa 5 minit setiap babak. Okey.